إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نشكر الله سبحانه وتعالى. نحن الآن في الفصل الثاني والتسعين. Kita sekarang berada pada kelas 92 min dirasati al-lughatil arabiyyati musta'milan kutub al-lughatil arabiyyati sahlah, daripada pembelajaran bahasa Arab menggunakan buku bersiri bahasa Arab mudah. واليوم نحن في الدرس التاسع pelajaran ke-9 في الصفحة 20 والمئة 120 من الكتاب الخامس, daripada buku yang kelima, في تمارين الرقم السادس, tamarin pada latihan yang ke-6. كون جملا مستعملا الكلمات الآتية, maknahu bina ayat dengan kalimah-kalimah berikut. Misalun huna baina qausaini syaribu. Nam syaribu wa nahnu nasta'mil hadhihi al-kalimat atau hadzal fi'lu atau hadzal fi'la, gunakan kata kerja ini syaribu. Nama lakin yajibu alaina an na'rifa, kita mesti kena tahu syaribu huna ma huwa dhamir, aina al-fa'il, mana fa'il dia. Fa syaribu kama darasna, nahnu syaribna, antum syaribtum, antunna syaribtunna, hum syaribu wa hunna syaribna. Fa syaribu huna syaribu al-fa'il huwa al-wawu, al-dhamir hum, maknahu ramai lelaki, ramai lelaki, mereka ramai lelaki, bukan kamu ramai lelaki, mereka ramai lelaki. Fa al-misal huna ulaika ad-duyufu syaribu asira al-burtuqali. Ulaika ad-duyufu dhaifun mufrad jam'u duyuf, maknahu tetamu-tetamu itu syaribu minum asira al-burtuqal, minum jus orange. La yumkin naqulu ulaika ad-duyufu syariba, hadha khata', aw ulaika ad-duyufu syaribtum, hadha khata'un. الصحيح أولئك الضيوف شربوا عصير البرتقال. ثم الآن رقم أول yang pertama فكرنا فيه. فما هو الضمير؟ كيف فكرنا الضمير هن فكرنا، نحن فكرنا، أنتم فكرتم، أنتن فكرتن، هم فكروا وهن فكرنا. فمثال نقول فكرنا، مثال الأمهات أم مفرد جمعه أمهات، ibu-ibu tersebut. Atau mungkin aku ulaikal ummahatu, ulaikal ummahatu fakkarna. Fakkarna fi irsali banatihimma ila al-madrasati diniyati. Misal, emak-emak tersebut telah berfikir untuk menghantar anak-anak perempuan mereka ke sekolah agama, Famaratan ukhra naqulu ulaikal ummahatu fakkarna fi irsali, arsala yursilu irsala, fanaku irsali banatihinna ilal madrasati ad-diniyati. Nama ulaikal ummahatu fakkarna fi irsali, penghantaran irsali banatihimma, anak-anak perempuan mereka, ilal madrasati ad-diniyati, ke sekolah agama. Ar-raqmu tsani, yang kedua, tanawalna. Aina ad-dhamir? Nahnu tanawalna. Nama kami telah makan. Misal naqulu tanawalna al-ghada'a. Tanawalna al-ghada'a ma'a asdiqaina
tanawalna al-ghada'a ma'a asdiqaina fi al-mat'ami amsi. Kami telah makan lunch bersama dengan kawan-kawan kami di restoran amsi. Naqulu tanawalna al-ghada'a, lunch makan tengah hari. Tanawalna al-ghada'a ma'a asdiqaina bersama kawan-kawan kami fi al-mat'ami amsi di restoran semalam. Ar-raqmu thalithu, nombor 3. Aghlaqtum, aghlaqa, nahnu aghlaqna, antum aghlaqtum, antunna aghlaqtunna, hum aghlaqu wa hunna aghlaqna. Tutup. Maksud kamu ramai lelaki telah tutup. Misal, aku ya abnai, wahai anak-anak lelakiku, ya abnai. Ya abnai, limadha ma aghlaqtum? Limadha ma aghlaqtum nawafidha al-baiti? Kenapa kamu semua, wahai anak-anakku, kenapa kamu semua tidak tutup tingkap-tingkap rumah? Wal mataru nazala. Pada ketika hujan turun. Pada ketika hujan tu turun. Maratan ukhra, ya abnai, limadha ma aghlaqtum? Limadha ma aghlaqtum nawafidha al-baiti wal mataru nazala, pada ketika hujan turun. Ar-raqmu rabi'u, nombor 4. Katabtunna. Katabtunna huna antunna fa'dhamir antunna. Katabtunna. Misalun, ana takallam kima'a at-talibat, dengan pelajar-pelajar perempuan. Ya tilmidhatu, ya talibatu, ya tilmidhatu, hal katabtunna. Hal katabtunna, adakah kamu telah tulis? Hal katabtunna tamarina ad-darsi at-tasi'i. Tamarina, latihan-latihan. Ad-darsi at-tasi'i, pelajaran ke-9, minal kitabil khamis, daripada buku yang kelima, min silsilati kutub al-lughatil arabiyyati sahlah, daripada buku bersiri bahasa Arab mudah. Maratan ukhra, ya tilmidhatu, hal katabtunna. Hal katabtunna tamarina ad-darsi at-tasi'i. Latihan pelajaran ke-9 min silsilati kutub al-lughatil arabiyyati, daripada buku bersiri bahasa Arab. Ar-raqmul khamisu, nombor 5. Hadaru. Hadaru, ad-dhamir huna hum, wa huwa fa'il. Hadaru hum. Misalun, at-talamidhu hadaru. Hadaru at-talamidhu hadaru al-muhadarata. Pelajar-pelajar tersebut, atau naqulu tullabul jami'ati, pelajar-pelajar universiti tersebut, hadaru al-muhadarata, menghadiri kuliah, al-muhadarata, ma'a dhalika al-muhadiri, dengan lecturer lelaki tersebut, qabla al-usbu'i, pada minggu lepas. Maratan ukhra, tullabul jami'ati, atau talamidhu al-jami'ati, pelajar-pelajar universiti tersebut, hadaru al-muhadarata, kuliah, ma'a dhalika al-muhadiri, dengan lecturer lelaki tersebut, qabla al-usbu'i, pada minggu lepas. Fahimna, ma huwa dhamir? Dhamir huna hunna, fahimna. Misalun naqulu banati, anak-anak perempuan saya, banati fahimna, anak-anak perempuan saya faham. Banati fahimna ma qultu, apa yang saya telah katakan. Banati fahimna ma qultu wa syakarna, dan telah berterima kasih. Wa syakarna li, dan telah berterima kasih kepada saya. Syakarna li bi hadhihi an-nasihati al-qayyimati, dengan nasihat yang sangat berguna itu. Maratan ukhra, banati fahimna ma qultu. Banati fahimna ma qultu wa syakarna li, dan telah berterima kasih kepada saya. Syakarna li bi nasihati atau bin nasihati al-qayyimati, dengan nasihat yang sangat bagus. Ar-raqmu sabi'u, fatahtunna ad-dhamir antunna. Fatahtunna. Masalan, kita qul ya akhawat. Ya akhawati, wahai saudara-saudara perempuan saya.
Ya akhawati, ya akhawati. Hal antunna fatahtunna. Hal antunna fatahtunna, adakah kamu telah buka? Hal antunna fatahtunna nawafidha ghurfati kunna. Adakah kamu semua telah buka jendela-jendela atau tingkap-tingkap bilik kamu? Nawafidha ghurfati kunna. Fi hadha sabah, pada pagi ini. Maratan ukhra, ya akhawati hal fatahtunna. Hal fatahtunna nawafidha ghurfatikunna fi hadha sabah. الرقم الثامن تأخروا. نحن تأخرنا، أنتم تأخرتم، أنتن تأخرتن، هم تأخروا وهن تأخرن. وتأخروا الضمير هم. مثال نقول الأمال pekerja-pekerja lelaki tersebut. الأمال تأخروا an usulil idarati. Lewat tiba ke pejabat. Lianna az-zihama kerana jam. Az-zihama fi tariq syadidun, kerana jam di jalan adalah sangat kuat. Maratan ukhra, al-ummalu ta'akharu an usuli al-idarati lianna az-zihama fi at-tariqi syadidun. الرقم التاسع nombor 9 فكرنا في الضمير نحن فكرنا في. مثال نقول نحن فكرنا في, kami telah berfikir. مثال نحن فكرنا في فصل أو في حضور أو في تعلم اللغة العربية. في تعلم اللغة العربية مع ذلك المعلم. Kami telah berfikir untuk belajar bahasa Arab bersama dengan guru tersebut. Maratan ukhra, nahnu fakkarna fi ta'allumi al-lughati al-arabiyyati, pembelajaran bahasa Arab, ma'a dzalika al-muallimi, dengan guru tersebut. Wadah? Fahadhi surah naqulu haula'i tanawalu. Mereka ini hum tanawalu al-ghada'a ma'an, makan lunch bersama-sama. Fahuna al-mudiruna ijtama'u, semua mudir ijtama'u telah berkumpul, fil idarati li at-tashawur, di pejabat untuk tasyawur, untuk perbincangan. Wadah? Fana'alakum tafhamun wa yumkinukum an tukawinu jumalan min anfusikum. Boleh buat ayat sendiri dengan sendiri, ayat-ayat bahasa Arab dengan sendiri. InsyaAllah ta'ala lughatukum tataqawwa, bahasa Arab pelajar-pelajar akan menjadi lebih kuat. Natawaqafu huna, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.